Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di Nazam Makan Channel. Semoga sihat dan bahagia selalu. Hari ini saya nak kongsikan menu makanan sihat dan menu diet. Bahan-bahannya adalah ayam goreng, tapi kalau ada ayam bakar ke apa pun boleh, telur rebus, tomato cherry, carrot, kobis. Kobis ni saja saya campur kobis putih dan kobis purple, ungu. Lepas tu ada mentimun. Mentimun pun saya parut. Carrot parut, mentimun parut. Lepas tu ada sayur salad. Sosnya hari ini saya gunakan sos cheese dengan mayonis. Tengok ni lah bahan-bahannya. Lepas tu gaul. Menu macam ni pun boleh mengenyangkan perut. Tambahan tengok ni sepinggan besar, kan? Sebab kena elakkan makan nasi. Kan sedap sampai habis sehingga menjilat jari. Okey, jangan lupa cuba menu diet saya. Saya kata jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Juga tekan tombol loceng untuk notifikasi terkini. Juga jumpa di lain video. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.